Kenapa Pia nak masuk syurga? Dia minta nak minta buku. Oh, Dia nak lukis. boleh. Dekat syurga Allah boleh bagi buku yang paling cantik dekat Pia. Buku Oh, emas. buku emas boleh. Buku silver. Buku silver boleh. Wah. Pia kalau dekat syurga ni Pia nak duduk dekat mana? Rumah macam mana? Ada macam-macam jenis rumah. Pia nak rumah macam mana? Kalau Pia boleh minta kat Allah. Ayah nak rumah macam mana? Ayah nak rumah yang besar, istana, ada swimming pool. Dia nak macam ayah. Pia nak macam ayah. Ya Allah, bagilah waktu biar ibu ayah dan family yang lain puas sama. Semua dah besar. Lepas tu bagilah kami satu family ni duduk satu istana. Amin. Pia nak duduk dengan ayah ke? Alah. Kenapa? Abang lupa dengan ibu ayah best. Dekat syurga nanti Pia duduklah sendiri-sendiri. Oh no. Pia boleh duduk rumah Pia sendiri. Tak nak. Biarlah ibu ayah duduk dengan ibu ayah je. Mana? Dah. Tak nak. Yalah, duduklah dengan ibu ayah ya. Tapi bukan duduk dengan ibu ayah, duduk satu family. Duduk satu family lah. Jadi istana tu pun besar lah. Betul. So esok Pia start puasa, okey? Naik. Kita belajar slow-slow, okey? Esok kita bangun sahur. Lepas tu kita solat subuh. Lepas tu kita nak buat apa lagi? Main dengan Pia. Main dengan Pia. Lepas tu main lagi. Main lagi. Ada nak baca Quran tak esok? Mestilah nak. Oh, esok kita baca Quran boleh? Tapi nak baca Quran yang Hafazan? Baba bagi. Yang Baba bagi tu. Kita nak baca Quran yang hafazan tu tak? Tak pula. Dengan hafazan. Baca Quran lepas tu hafazan. Ya, lepas tu malam kita buka puasa. Lepas buka puasa kita nak buat apa? Tidur. Solat dulu. Solat apa? Solat maghrib. Lepas tu solat isyak. Lepas tu solat apa? Lepas solat isyak macam tadi kita nak solat? Tarawih. Solat tarawih. Lepas solat tarawih, kalau dekat masjid-masjid dia kan ada mori. Itu tahu mori tu apa? Tak tahu. Mori tu Makan-makan. betul. Makan-makan lagi. Seronok tak? Oh no. Seronoknya. Saya tak pernah rasa pengalaman macam tu. Nak rasa tak? Nak. Nah, nanti ibu cuti kita bawa ibu dengan Pia dengan ayah. Kita solat kat masjid nak. Ya amin. Kita doa, Ya Allah. Ayolah doa. Doa lah. Asyik Pia. Pia doa Allah suka dengar doa budak-budak yang tak ada dosa ni. Pia doa ya Allah bagi Ya kami. Allah bagilah kami satu family dapat